Maaflah semua. Cik nak batuk hari ni. Sakit tekak. Sebabnya asyik minum ais je sepanjang open house ni. Kamu janganlah jadi macam Cik Na. Dah sakit, baru nak cari ubat. Kamu kenalah cegah dulu sebelum apa-apa yang berlaku. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita sebut prevention is better than cure. Macam mana cara kita nak cegah sesuatu sebelum ianya berlaku? Dengar sini. Contoh yang pertama Cik Na nak bagi. Kalau kamu balik daripada kelas PJ, pergi kantin, terus makan nasi, apa akan jadi? Mesti sakit perut sebabnya tangan kamu kotor. Kamu makan dengan kuman. Jadi untuk mencegahnya, kamu kenalah basuh tangan dulu. Benda yang paling famous kamu buat ialah selalu berlari-lari ya Cik Na tengok. Nak pergi kantin kamu berlari. Nak masuk kelas kamu berlari. Tapi kalau suruh lari 4 tali 1 meter, terkedek-kedek macam itik. Dah banyak kali dah kejadian murid berlari, lepas tu jatuh, luka. Itulah sebabnya cikgu tak bagi kamu berlari-lari. Untuk mencegah kamu daripada sakit. Yang terakhir sekali, Cik Na nak pesan, cegahlah diri kamu daripada tidur terlalu lewat. Jangan asyik sangat melayan TikTok lah, main game lah. Sampai kan esok pagi malas nak bangun. Lepas tu bila sampai sekolah, mula nak mata tu asyik nak pejam-pejam je sebab mengantuk. Jadi, tidurlah awal. Okeylah anak-anak, Cik Na pun nak berehat. Dah makan ubat tadi. Maklumlah pergi jumpa Dr. Handsome tadi, bagi ubat. Tak apalah, Cik Na tidur dulu ke? Bye-bye.